Okay guys, HGM 113 kan? Betul. Okay. Diorang ni semua akan merasai lah. Tak ada masalah kan? Tebal ke tak tebal tak? Tebal. Semua dah goyang Tak ada sakit perut semua, nak pening semua, tak ada lah. Lelaki punch, perempuan strike. Tak apa, kita akan ajar awak. Wah, ya Allah. Boleh tak? Macam goyang lah. Semua dah goyang. Ini adalah hadiah sepana kita dah minggu ke-13. Sepatut kita ada grading, tapi yang ni ibarat macam exam lah. Kita belajar. Macam mana bang? Solid. Solid. Pergi bagi kat kawan tu. Dia cakap solid ni. Yang tu adalah papan, memang umur 15 tahun ke atas. 1 inch. Siapa kat sini bawah 15 tahun? Angkat tangan. Ini ada pelajar UiTM, insyaAllah. Semua goyang lah. Kakak takut tak? Jangan risau. Balik boleh Jangan risau, tak payah takut. Okey, yang merah berdiri. Telepingan merah. Merah berdiri. Telepingan merah, hitam merah ataupun black ada. Okey, mereka lah. Itu adalah papan mereka. Yang korang punya papan ni. Takkan saya nak bagi ni. Check je. Suka dia kakak ni. No problem. Kalau korang nak tukar, tu kakak tu terus senyum lah. Dah senyum. Peter senyum lah. Okey ni. Dah macam pilih durian dah. Okay, boleh. Terus senyum lah tadi semua. Tapi saya ada perubahan juga. Terus senyap. Brother tu telepingan apa brother? Putih okey. Macam ni je. Kalau awak nak besar sikit, kalau nak cuba yang besar sikit tak apa, saya bagi. Nak yang besar sikit? Yang besar sikit. Bila awak dah pecahkan, kenapa hadiah? Bila dah pecahkan, awak simpan, letak bawah apa? Bawah katil. Bawah katil, pasal buat frame tanda tangan awak, supaya anak awak akan tengok. Dia tengok bahagian depan je tau. Depan, yang dalam yang tebal dia tak nampak. Tengok, ni mama buat dulu. Tahu. Kelas dekat UiTM ni ada 14 minggu. 13 ke 14 minggu lah. So siapa yang tak datang banyak kali, memang kena surat amaran lah. Lihat pula. Kakak demam ke? Okay guys, untuk taekwondo memang flexibility tu penting untuk taekwondo dan sukan-sukan lah. So bila dah besar sikit, yang ni baru datang. Kenapa awak baru datang? Ni record ni. Awak black belt. Dia dah black belt tapi dia pakai warna putih, nampak? Aduh, tapi tak apa. Saya ada black belt kat awak sini. Ni awak punya. Ni black belt. Black belt awak kan dah kecil kan. Saya bagi awak yang ni. Yalah, ambil. Pakai lah. Tapi hari ni awak kena pecahkan papan ni. Patahkan lah yang ni. Semua orang dah ni dah. Semua orang dah. Awak tak pernah pergi pecahkan kan? Jangan takut, tu lah black belt tu. Yang ni student daripada Pahang ni. Koreo Pahang, koreo Maden. Tak ada disiplin lah tu anak-anak murid Maden ni. Macam mana? Rasa happy tak? Rasa happy tak dapat dari pinggang? Awak cakap awak nak XL, double XL, tapi saya bagi yang ni apa? L, okey kan? Kita tengok. Kurus dah. Awak dah kurus dah. Tinggi saya. Okay. Tu Fitra. Fitra. Horse riding stand. Kaki buka, kaki.
Bengkok lutut. Bengkok lutut, buka lagi. Power sikit. Dapat kasut baru tu. Saya beli kat dia, dia baik tau. Betul kan? Cantik kasut dia tu. Kalau siapa-siapa baik, saya beli tu. Adidas sebab tu. Kita pakai kasut bukan Adidas, dua lain dia ni. Apa benda? Okay, attention. Cembi. Taekyok. Sichak. Okay guys, yang ni adalah pemsih. Diorang kena hafal. Bukan diorang, untuk tali pinggang lah. Yang berkenaan kena hafal. Come on. Tepuk tangan. Awak bagus lah. Awak happykan hati saya. Walaupun ada yang tak datang, tapi awak bagus. Awak confirm memang terbaik lah. Okay. Tepuk tangan. Macam ni yang kita nak. Power. Yang ni ITF. ITF dengan WTF lain Dia punya taekyok lain. Tapi awak dah hafal. Saya ada ajar taekyok 7 kan. Kakak duduk kakak. Adam, taekyok 7. Come on, Adam. Saya tak hafal. Saya tak hafal. Saya tak hafal. Biji. Okay, untuk kalau awak pergi grading macam kakak tu, pergi grading tak hafal, habis lah. Habis. Okay, tak apa, kita nak buat pecah papan. So, dah ready ke belum? Dia 1 inch. Macam harimau Okay guys, kita akan tunjukkan cara untuk hold papan. Yang ni cara untuk hold papan. Untuk bahagian di sebelah kiri ni, macam kiri ni, dia kena hold dekat bahagian bawah. Yang dekat atas tu, sebab orang yang nak patangkan papan ni, dia tak boleh sentuh papan ni. Cuma, okay, dia akan cakap dia guna. Kakak naik sikit. Turun sikit. Okay, ke depan sikit. Okay, macam tu saja. Tak boleh sentuh. Okay, Adam, boleh? Semua orang tengah belajar. Forward stand. Lutut depan kena bengkok. Okay, lutut depan kena bengkok. Abang, awak nak cuba 1 inch tak? Boleh tak? Boleh tak? Tapi awak putih nanti jadi viral pula kan? Betul tak? Kakak dah okey? Kakak okey? Awak nak 1 inch? Nak? Okey, semua okey? Kakak, awak 1 inch boleh? Boleh, saya percaya dekat awak. Ni dulu kakak ni dulu. Ready? Go. Okay, go. Suara. Laju lagi. Laju. Jangan tarik. Yang sana tu dah goyang lah semua. Semua orang dah goyang kat sana. Go. Go, come on. Okay. Dah 6 kali dah. Okay, tak apa. Kejap lagi. Kakak, ready? Okay. Kakak, 45 kak. Kat sana lagi. Sana. Kaki kiri awak dekat sebelah sana. Kaki kiri awak. Awak salah. Tolong seorang. Kaki dia salah. Sekejap. Okay, kakak, go. Okay, good. No. Kakak, tinggi sikit. Okay, go. Allah. Okay, kita bagi peluang lagi dekat kakak ni. Kenapa? Penat?
Allah. Okey. Boleh. Ha. Oh! Akhirnya. Okey, duduk. Okey. Yang sana bagi papan kat mereka. Go. Awak tetap akan pegang juga. Come. Dekat depan ni. Okey, yang sana duduk lah. Pergi duduk tempat awak balik. Yang pegang papan akan pegang kat orang lain punya. Okey, ready? Kita start dengan sebelah sini duduk. 45, ready? Okey, kakak ni dulu. Yang sana belum lagi ha. Wait ha. Go kakak. Okey, go. Go kakak. Oh, Chun. Wait. Yang ni left ke? Ha, dia kiri. Oh, orang sebelah sini semua left eh. Kakak, kaki ni kak letak sini. Jom, okey. Go. Oi, senang. Good. Okey, tadi korang dah tengok kan betapa susahnya kakak tadi tu. Mana ada papan tu bergaris lah. Takut je habis. Oh, good. Bismillah. Bagus ni. Bismillah. Kejap. Okey, boleh kakak tunduk sikit? Okey, tunduk. Awak nak lelaki tumbuk ni. Awak Adam pegangkan Adam. Kesian kakak ni. Kesian lah. Allah. Kakak macam dah takut dah. Sebab saya takut papan tu senang je. Nanti terkena dekat hidung awak. Okey. Punch. Okey. Boleh? Punch biasa je. Okey. Boleh? Okay, next. Papan belakang. Come on. Mendebar kan. Kakak, tangan kiri, tangan kanan. Tangan kanan Okay, ready? Ambil kedudukan dulu. Relax. Ambil step dulu. Yang sana nanti kejap lagi tolong pegang. Abang, awak tolong pegangkan bang. Okey, kita start dengan kakak ni dulu. Ni kalau mak awak tengok, ya anak aku. Tiada betul. Ya. Ya Allah. Go. Laju kakak, go. Nampak terlepas sana. Kakak, go. Nampak kacang goreng. Go. Brother, awak left ke right? Okay, right, okay. Tumbuk ni awak daripada belakang sikit macam ni. Kedudukan okey, punch. Careful. Senang je ni bang. Macam magic lah. Agak okey, go. Mantap. Awak tangan kiri Okey, go. Senang je bang. Kacang goreng. Okey, sebenarnya bila awak dah pecahkan papan tu, dah patahkan, awak ambil papan tu, lepas tu awak buat macam mana? Macam mana? Bukan. Papan tu dah pecah. Okey, ni dah pecah kan? Dah pecah. Awak kena bow. Bow dekat holder. Cakap apa? Terima kasih. Sebab holder tu yang akan pegang betul-betul kat awak. Next. Siapa yang belum pecahkan lagi? Patahkan lagi. Okey, abang ni. Come on bang. Lelaki tolong pegangkan. 2 orang lelaki. Lelaki. Come on. Saya akan ajarkan. 1 orang tangan. Okey, pegang dulu. So, Pita, tolong. Okey. Okay, awak kaki kiri, awak kaki kanan. Okay, go. Awak kaki Okay, rapat sikit. Okay. Yang ni kat sini bawah. Yang kaki depan ni tak orang. Abang. Okey. Sama je tadi. Boleh? Sama je. Konsep dia sama. Jangan takut Jangan takut. Buka juga sikit. Forward stand, okay. So, kepala tunduk. Abang boleh cakap naik ke. Awak tak boleh pegang. Awak boleh cakap je. Nak naik ke, nak turun ke, awak cakap kat dia. Okay, naik sikit. Awak tangan kanan. Okay, ready. 1 inch. Yang ni tak boleh main-main. Okay, go bang. Dah boleh? Okay. Adam, come on Adam. Bagi papan dia kat sini Adam. Papan awak mana Adam? Okay, datang sini. Okay. Pegang macam tadi. Nanti yang merah tu nanti awak
Sekejap. Ni tolong pegang seorang pula, biar kena ada seorang pegang. Keluar seorang. Adam. Kejap Adam. Spek mata kalau buka okey. Pak. Okey. Takut betul. Okey, Adam go. Adam. Okey, apa salahnya Adam? Adam boleh ke tak boleh? Adam boleh ke tak boleh? Boleh. Semua Adam. Oh, okey, saya bagilah. Tak nampak kot. Mungkin tak nampak. Okey, okey. Kita tak nampak. Okey. Kejap Cuba pusing ke sebelah sana. Korang pusing sini. Adam sini. Diorang tak nampak Kesian Audience tak nampak kan. Okay, go. Apa dia? No, right. Right. Kenapa? Tangan saya ni sikit lah. No, bukan. Awak relax dulu. Atira, sini kejap. Okay. Atira, strike. Okay, Atira diri kat sini. Okay, macam biasa. Okay, kaki kiri kat depan. Atira, kejap. Sabar. Okay. Guys, papan ni memang boleh patahkan. Okay, memang boleh patahkan. Tapi bila keberanian awak belakangkan keberanian awak, ketakutan awak letak kat depan, memang habis lah. So, kalau ada seorang yang dalam grading, seorang yang tak boleh pecah papan dan dia akan menakutkan orang lain. Betul tak? Yang negatif ni susah. Kita baik bendung negatif tu. So, saya nak korang bagilah cakap. Atira, come on lah. Go. Cakap sikit. Atira, go. Okay. Atira, saya percaya kat awak. Awak kena buat sekali je. Strike dan suara awak, bang. Tangan kat sini, bang. Tangan kiri tu. Okay, ready? Abang kena break tu papan tu sikit. Okay. Come on. Atira. Laju. Jangan takut. Oh, okay. Okay. Dah percaya kau belum? So, susah tau nak bagi motivasi tu, sangat susah. Kena ada orang lain, ada family, ada kawan-kawan, ada masyarakat. Janganlah masyarakat tu bila orang kalah, awak downkan dia orang, tak boleh. Kakak dah ready? Come on. Tolong pegang kakak ni. Kat tengah sikit. Oh, dia nak nampak tengah sikit. Kakak jangan takut. Atira dah buktikan. Alah, yang ni kacang goreng je, yang ni. Pegangkan untuk dia. Awak dah pecahkan belum? Belum. Pegangkan. Lelaki tolong, pegang. Lelaki ni seorang je pegangkan. Okey. Yang ni tak settle lagi. Boleh. Mana-manalah. Sekejap, nanti sabar. Ni tak settle lagi. Okey, come on kakak. Strike. Kakak, jerit. Jangan takut. Buat macam pungsir tadi yang awak buat keras tadi. Go. Sikit lagi. Jangan berhenti. Go. Laju. Oi, ni lagi satu bang, pegang. Bow. Okay, come on. Kakak, laju. Okay, ready. Dapat depan bagi. Okay. Tahniah. Okay. Tolong pegang kuat-kuat. Dan jiran dah pegang kuat dah kakak. Tapi daripada saya tengok, awak macam takut sangat. Tapi saya percaya. Tapi jerit dia. Yes. Papan jauhkan sikit. Ke depan straight. Tangan ada kesalahan tu. Rapat lagi. Korang dua orang kena ni. Salah ni. Okey. Kakak. Okey. Jauhkan sikit ke. Strike. Go. Kakak, come on. Saya percaya dekat awak. Go. Syahira. Ni terlampau dekat sangat. Jauh sikit. Okay. Jangan berhenti. Jauh lagi sikit. Okay, go. Oi, kenapa awak ni? Kenapa awak dah sampai kat sana, awak bengkokkan tangan? So, itu susah nak bantu. Dia kena banyak training. Okay. So, okay. Disebabkan awak merah tu sebab awak dapat papan 1 inch. Okay, now. Sebagai satu tendangan side kick. Cross leg side kick. Tunjukkan Fitrah. Okay. Papan tu saya rasa korang berdiri tegak sangat. Forward stance. Lagi. Forward stance. Lagi rendah. Okay. Cross macam Fitrah buat tu. Cross. Side kick. Pakai tumit.
Okay, laju. Go. Okay. So, nampak tak? Papan boleh patah. Tapi awak takut. Betul ke tak betul? Oh, rasa saya nampak. Adam, Hal tu tangan saya retak kat sini. awak tak cakap pun. Kena cakap tadi. Kan saya dah cakap. Next, go. Tapi okey tak? Okey. Tak okey? Okey. Adam, let's go. Yang tangan yang retak-retak tu beritahu lah. Kan kita dah cakap hari ni untuk belajar. Sekarang okey tak tangan? Cuba tengok. So, saya guna ni. Alright. Okay. So tak ada apa. Adam, no way. Right hand. Kekuatan awak adalah right hand. Kejap Adam. Adam. Awak ada macam anime tu macam apa? Tapi bila sampai dia stop. Dia macam dia Adam bersungguh-sungguh. Tapi bila sampai anime kan. Dia sampai dia sampai slow dah jadi lain. Awak karakter tu awak kena habiskan sampai papan tu patah Adam. Bukan tak boleh Adam. Dah, can do it dah. Oi Adam, syok. Dia cakap naik sikit. Cik. Come on Adam. Bak dah. Lama sekali. Allah. Oh. Subhanallah. Okey. So itu saja. So jangan lupa apa? Jangan lupa apa? Kakak, dia tak mana? Jangan lupa apa? Jangan lupa percaya diri. Minggu depan pada kelas Bukan, jangan lupa like, comment and share. Okay? Jangan lupa okay. So, terima kasih kepada HGM 113. So, balik rumah awak boleh buat papan tu. Buat frame lah. Susah ke tak susah? 1 inch tu. Saya ada lagi satu. Siapa nak? Siapa nak cuba? Ha? Awak nak cuba? Mana? Bawa sini. Oh, dia lagi seorang. Dia tak pecah ke? Oh, lagi sini. Bawa sini. Okay. Siapa yang nak pecah? Awak pegang. Awak nak pecah kan? Okay, come on. Okay, yang ni dia yang nak buat sendiri. Okay, jangan lupa like, comment dan share. Sampai di sini saja. Saya tak akan record. Okay.